Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norma Aisyah binti Medan, PRS Cilik dari SK Bulu Kasab, Segamat Johor, sedang melaporkan untuk segmen khas kita hari ini, Minda Sihat, Hidup Hebat. Pernahkah anda terfikir mengapa kita perlu menjaga kesihatan minda? Bukan hanya badan, jawapannya mudah. Minda yang sihat ialah kunci kepada kehidupan yang gembira, berjaya dan seimbang. Pertama sekali, minda sihat membantu kita belajar dengan lebih berkesan. Bayangkan kalau fikiran kita serabut, penuh tekanan, bagaimana kita mahu fokus dalam kelas? Dengan minda yang sihat, kita dapat berfikir dengan jelas, membuat keputusan yang tepat dan menyelesaikan masalah dengan lebih kreatif. Seperti kata pepatah, akal yang cerdas terletak pada tubuh yang sihat. Jadi, kesihatan mental sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Kedua, minda sihat memelihara emosi kita. Kadang-kadang kita berasa marah, sedih atau tertekan. Itu normal. Tetapi jika kita tahu cara mengurus emosi dengan lebih baik, kita akan lebih tenang dan mampu bergaul dengan kawan-kawan tanpa bergaduh. Antara cara mudah menjaga minda ialah dengan berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai, seperti ibu bapa, guru atau sahabat. Ingat, berat sama dipikul, dengan sama dijinjing. Ketiga, minda sihat menjadi hidup kita lebih bermakna. Apabila kita berfikir positif, kita lebih bersemangat untuk menyertai aktiviti sukan seperti aktiviti sukan, persatuan dan proyek sekolah. Selain itu, kita menghargai kehidupan dan mensyukuri nikmat yang ada. Kajian menunjukkan senyum dan ketawa bukan sahaja menceriakan hari kita, malah membantu mengurangkan tekanan. Jadi, jangan kedekut dengan senyuman. Hadiri sekalian, jelaskan bahawa minda sihat adalah asas kepada kejayaan seorang pelajar. Minda yang sihat membantu kita belajar dengan lebih cemerlang, mengawal emosi dengan bijak, memberikan makna dalam kehidupan. Marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan minda dengan berfikir positif, berkongsi perasaan dan mengimbangi pelajaran dengan rehat yang secukupnya. Akhiri sekalian, laporan ini dengan kata-kata hikmah. Jika ingin melihat masa depan yang cerah, mulakan dengan menjaga minda agar sentiasa sihat dan cerdas. Saya, Norma Aisyah binti Medan, PRS Cilik anda. Sekian, terima kasih.